sebab perit kehidupan, harapan yang hampir padam. Gelap sunyi, kehilangan kesepian sebab perit kehidupan, harapan yang hampir padam. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين. Kelas bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Okey, duduk. Okey, budak-budak semua. Cikgu nak kasih worksheet untuk hari ni, boleh? Baik, cikgu. Okey. Ini untuk awak. Oh, macam mana? Okey. Ini pelan bawah dulu. Cukup tak? Okay, fine. Yesterday I identified my family was so fun, I said. Okay, budak-budak. You all tengok worksheet. First page. Siapa punya kerja? Kelakar Dia adab tau ni. Baik mengaku. Siapa yang buat sekarang? Oh, tak nak mengaku kan? Okey, tak apa. Semua keluarkan beg, letak atas meja sekarang. Cikgu nak periksa. Mana nak buka beg awak? Buka. Awak belum cek buka. Apa ni, Fan? Betul, cikgu. Cakap betul-betul. Sampai hati awak buat macam ni dengan cikgu. Awak yang ada botol. Saya rasa budak-budak lain tak ada. Cikgu! Biar tersalah ampun, jangan tersalah hukum. Ini videonya, cikgu. Cikgu tengok sendiri. Tasha. Fan, cikgu minta maaf tau. Alah, cikgu. Saya okey je. Tasha. Ikut cikgu. Jalan. Fit, thank you dah selamatkan aku. Tak ada apa-apa lah, bro. Kan kamu baik. Aku nak tanya kau, macam mana kau dapat tu video? Mestilah, bro. Kata future cameraman Santai Production. Bos, thank saya bos. Aku penat tahu tak? Kau tahu tak, hari ni je aku dapat banyak komplain pasal kau. Maafkan saya bos, ini salah saya. Dah berkali-kali aku cakap dengan kau, bikin kerja biar tertib. Kau tengok, sekarang apa harus aku buat dengan kau? Saya akan OT bos. Sampai habis saya bekerja bos. Pastikan kerja kau tip-top. Okey? Okey bos. Jalan!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, anak bapa pandai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Pan, sekolah macam mana hari ni? Alhamdulillah, bah, semua okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum anak ayah. Kenapa muram? Tasha tak nak pergi sekolah lagi. Kenapa? Si Irfan tu lah. Dia buat Tasha malu depan sekolah tadi. Okey, biar saya telefon cikgu. Hello Cikgu Ahmad. Apa terjadi ke anak saya? Saya nak awak bagi saya penjelasan. Okey. Panggil bapa budak tu, jumpa saya besok kat sekolah. Ayah janji Ayah malukan dia macam dia malukan Tasha tadi. Ayah akan selesaikan. Aku janji nak jaga anak kita. Tapi kenapa aku selalu gagal? Ini anak awak kan? Cik Lolo. Anak tak guna. Berani kau malukan anak aku depan orang ramai, ya? Sabar dulu Cik Lolo. Kau lupa siapa yang jadikan kau ketua jabatan? Budak miskin. Jangan sampai ayah aku pecat bapak kau. Nasi dengan kicap belum tentu kau boleh beli. Aku nak anak kau berlutut sekarang. Apa bos, biar saya je. Bapa, jangan. Tak apa Fan, ini cuma satu-satu kerja yang Baba ada untuk kita Fan. Bukan kau, anak kau. Maafkan saya bos. Biar bos hina saya, tapi jangan hina anak saya. Anak saya tak bersalah bos. Alah, bah. Jangan Tasha, kita balik. Budak miskin. Bos, Harapan yang hampir padam, gelap sunyi. Pian sebab berit kehidupan. Papa, bangun! Kita bangun! Papa! Papa, jangan tinggalkan Irfan! Papa, bangun! Kita bangun. Bangun, Papa! Baba, kenapa kau tolak aku? Kenapa kau tolak Tasha ke depan? Sedangkan aku yang selama ni tolak kau jauh dari hidup aku. Aku hina kau, Baba. Aku kecilkan kau. Aku pijak maruah kau depan anak sendiri. Tapi bila maut datang, kau tak fikir semua itu. Kau fikir nyawa aku. Kau fikir nyawa anak aku. Sedangkan aku tak pernah fikir hati kau. Baba,
Aku berdiri di sini sebab kau. Aku dan anak aku masih hidup sebab kau, Bapa. Ma, aku sumpah aku akan jaga Irfan dengan sebaik mungkin.